Bismillahirrahmanirrahim. Kekasih-kekasihku kami rasa disulam dengan impian kasih kita. Merenung boleh, jangan ketara, bimbang nanti ada yang jatuh cinta. Silakan jatuh cinta, tapi bukan dengan saya, dengan maudhu yang bakal saya bicara. Cendekiawan Islam teladan kepimpinan generasi Kafah Rabbani. Sekali mengapresiasi peneraja acara legasi kepimpinan berintegriti Fadil Hakim dan Dif Hormat. Seterusnya para pendengar yang berintelektual, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rabbani buat anda yang sudi meluangkan waktu. Apa kabar saudaraku? Hadirin dan hadirat, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, frasa cendekiawan Islam boleh didefinisikan sebagai para intelektual yang berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala teladan kepimpinan generasi Kafah Rabbani pula membawa maksud mencontohi pemimpin yang mentauhidkan Allah secara menyeluruh demi kemaslahatan umat. Generasi ini umpama taman kersa, ketanggusan modal isian dan berwawasan. Lantas, siapakah cendekiawan Islam yang patut kita pelajari? Izinkan saya membawa anda menelusuri 3 tokoh hebat yang menjadi tunjang perbincangan kita hari ini. Saudara dan saudari, cendekiawan pertama Al-Ghazali bisa berinovasi dan berakhlak mulia. Daripada sebuah roda berputar menjadi sebuah robot bergerak. Al-Ghazali bukan sahaja bapa di dunia, akhlak kepada gurunya turut dipelihara sejajar dengan hadis riwayat Al-Tirmizi. Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menanami orang yang muda dan kami, dan menghormati orang yang berusia dan kami. Pentingnya kasih sayang dalam membina masyarakat berpastikan syariat. Guru sepatutnya dilayan ibu bapa kedua, sungguh hati apabila tular pelajar tingkatan 2 menumpuk gurunya hanya kerana ditegur pada kelas. Nah, begitu sekali seorang guru diperlakukan malah berhina rasa hormat pelajar terhadap gurunya. Mampukah terhadap lagi seorang Al-Ghazali agar tidak mencari perintahan? Intihannya, dia tidak setinggi langit ilmunya, asal mulia akhlaknya. Kerana tanpa adab itu hilang maknanya. Hadirin yang dikasihi, cendekiawan kedua Fatimah Al-Fihri, wanita berintelektual dan dermawan. Seluruh hartanya ditabur bunga